Okay guys, actually sebelum saya ada tukang masak, saya lah yang masak sebelum ni. Bos masak sendiri, tak ada hal lah. Okay. Saya bukan tak ada skill guys, saya ada skill. Saya tahulah masak macam mana Okay, dah siap untuk masakan special chili. Jom kita packing. Okay guys, actually untuk special chili ni saya nak bagi tahu dekat you all untuk rasa masakan dia memang sangat-sangat puas hati. Okay, rasa masakan dia sangat-sangat puas hati, sangat-sangat pedas dan sangat-sangat juicy lah Untuk ketam pula dia ada rasa manis tau. Okay, ketam nipah ni dia ada rasa manis. Lepas tu rasa masakan yang pedas pula kan. Memang puas hati guys. Yang mana belum pernah cuba, belum tahu lagi. Okay, macam yang ni, sekarang ni dia order size L betina. Okay, 3 ekor, siap masak, special chili. Kalau sedap, komen je sedap. Saya ni, dulu saya boleh masak. Sekarang ni kurang sikit sebab saya ada tukang masak dah. Okay, inilah dia special chili. Okay, yang ni kita nak packing untuk customer. Okay, siap, mantau. Mantau satu set kita belanja. Kepah pun ada kat dalam ni, ketam ada dalam ni. Mantau satu set, packing, terus hantar dekat Lalah. Jom, kejap lagi kita nak masak yang lain pula. Hari ni saya tolong guys, gentle. Bye bye.